كانت أسمى الله تقول الحر عليه الصلاة والسلام فرسان فأكلناه، وهو دليل الشافعية ومن وافقهم في جواز أكل لحم الخيل، وفيه دليل على استحباب نحر كل ما كان طويل العنق ينحر مثل الإبل والخيل. Dalam satu riwayat mengatakan Nabi SAW telah sembelih kuda, iaitu dengan teknik an-nahar, iaitu dicucuk di bahagian labah, di bahagian tengkuk di bahagian bawah berdekatan dengan dada haiwan itu. Seperti yang kita telah jelaskan sebelum ini, untuk haiwan yang memiliki leher yang panjang, maka antara teknik yang dibenarkan untuk sembelihan haiwan itu adalah dengan cara an-nahar, iaitu ditikam di bahagian labah, iaitu di bahagian bawah tengkuknya yang berdekatan dengan dada haiwan itu. Seperti kuda dan unta contohnya yang memiliki leher yang panjang. Maka di dalam hadis ini juga dipegang di dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagai dalil mengatakan bahawa halal memakan daging kuda. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lain yang mengatakan bahawa daging kuda itu halal untuk dimakan, maka mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil. Dan mereka juga menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa haiwan yang memiliki tengkuk yang panjang, maka cara yang disunatkan untuk sembelihan haiwan itu adalah dengan cara an-nahar, iaitu dicucuk, ditikam di bahagian labah, iaitu di bahagian bawah tengkuknya, itu untuk haiwan yang berleher panjang seperti unta dan kuda. جاء رجل صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة وذلك بالنسبة لما ندى، وكما تقدم معنا في الصيد ومثله ما ندى من الإبل ونحوها من الثور وغيره، إذا ند وتوحش صار حكمه حكم الوحش، صار حكم حمار الوحش وحكم الصيد. فحينئذ إذا ند مع يمكن الاستيلاء عليه وذبحه فيرمى في أي مكان فيصير مثل الصيد، فإذا رمي بمحدد في أي مكان صح وجاز أكله. هذا قال له لو طعنت في فخذها لأجزاك لأنها ندت. قالوا هذا فيما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة كبعير أو ثور ند وتوحش فحكمه حكم الوحش. Seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW dan kata, "Ya Rasulullah, adakah sembelihan itu hanya dengan cara az-zabah, iaitu disembelihan di halqum, di haiwan yang memiliki leher yang pendek, dan dengan di labah sahaja, iaitu di bawah pangkal tengkuk yang panjang sahaja?" Maka ini dijelaskan oleh para fuqaha adalah untuk sembelihan haiwan yang tidak degil dan tidak melawan dan tidak buas. Tetapi sekiranya haiwan yang nak disembelih itu degil, melawan dan buas, tidak dapat ditangkap, tak dapat dipegang, maka hukumnya adalah seperti as-sayd, iaitu haiwan buruan. Haiwan buruan ini, bila kita memburu, maka haiwan itu tak semestinya disembelih di tengkuknya sahaja. Maka diharuskan untuk kita membunuh haiwan itu dengan sesuatu yang tajam, dilemparkan atau dicucuk, dibaling ke mana-mana bahagian haiwan itu, maka ia dibenarkan untuk haiwan buruan. Maka haiwan yang mati itu halal untuk dimakan. Maka kata para fuqaha, begitu juga hukumnya dengan haiwan yang nak disembelih itu. Jika lembu contohnya ataupun unta contohnya, dia melawan, dia degil, dia memberontak, tak dapat kita nak tangkap dia, tak dapat kita nak ikat dia, maka dibenarkan untuk kita membunuhnya walaupun bukan dengan cara sembelihan di tengkuknya. Maka ketika itu, kalaulah ditikam dengan benda yang tajam walaupun di kakinya sahaja pun sudah memadai, dan jika haiwan itu mati maka halal dagingnya. Maka hukumnya sama seperti haiwan liar, macam kuda liar ataupun lembu liar yang kita berburu, maka begitulah juga hukumnya untuk haiwan yang kita nak sembelih itu jika dia degil dan melawan, tak dapat ditangkap.
كما جاء في الرواية الأخرى يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: ند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل أن يلحقوه يمسكوه، فرماه رجل بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش، فما فعل منها هكذا ففعلوا بها هكذا. حكم الوحشي، بعدين حكم الحمار الوحشي والبقر الوحش، ترميه في أي مكان بمحدد يصير حلال. Dalam satu riwayat, Rafi' bin Khadijah mengatakan bahawa ada seekor unta dalam kalangan orang Arab ketika itu lari dan degil, dia melawan, dan mereka tidak memiliki kuda untuk kejar unta yang lari ini, maka mereka terpaksa melepaskan anak panah untuk membunuh unta itu. Maka bila diceritakan kepada Nabi SAW, maka baginda berkata bahawa antara haiwan-haiwan ini, haiwan yang sembelihan ini, ada yang bersikap seperti haiwan yang liar, yang dia melawan dan dia lari, tak dapat dikawal. Maka jika ada antara haiwan-haiwan sembelihan ini yang bersikap seperti haiwan liar, maka lakukanlah seperti itu, iaitu dengan kita memburunya seperti haiwan buruan, maka harus untuk kita membunuhnya dengan panah ataupun sesuatu yang tajam. Maka begitulah juga untuk dilakukan, halal untuk dilakukan kepada haiwan sembelihan jika dia sikapnya sama seperti haiwan liar yang buas, maka ia dihalalkan.